Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada mana Nura? Ada di Gombak. Bila Atuk boleh jumpa hang? Tok Sing lah. Ha. Bila aku boleh jumpa hang? Malam ni boleh? Malam ni tak boleh. Duk pegang jaga anak. Bila boleh jumpa esok? Esok ada urusan. Nanti hang bagi tahu aku bila boleh jumpa hang. Aku pergi Gombak tak apa. Aku pergi kawasan hang tak apa. Bila? Tak payah marah-marah. Esok. Tak apa, bila? Berapa lama aku Nantilah, bagi hang? Sebulan lebih Nura. Sebulan lebih aku bagi masa kan. Hang tak call aku, hang tak message aku, hang tak clear kan benda ni. Okey. Tok nak dengar penjelasan anak ke tak nak? Memang aku nak dengar betul. Aku nak jumpa hang. Aku tunggu hang call aku. Lagi hang tak call, lagi hang tak clear benda ni. Lagi tu benda tu tak selesai. Macam-macam bunyi. Tu Nanan ni daripada awal-awal Tok up gambar anak tu. Daripada tu tak mau cakap nak buat pertemuan sampai sekarang. Sama juga. Tok pun tunggu sampai lah. Tak ada siapa call. Nurul satu mesej pun tak ada mesej kat Tok. Tak ada mesej, tak ada call, tak ada apa. Diam langsung. Macam mana nak selesai benda macam tu? Macam mana kita nak dapat cerita sebenar? Macam mana kita nak buat kerja, nak fokus buat kerja ni? Kerja semua terganggu. Tengok apa jadilah Nurul. Nurul tengok apa jadilah grup kita. Ana pun tak sangka jadi macam ni tu. Tahu tak? Tok korban, Tok dah berapa masa. Kawan-kawan kita semua korban masa nak buat. Kita nak kalahkan Jebon Muktamar ni. Apa jadilah? Lah semua bergaduh sama sendiri. Tengok semua budak kita bergaduh. Ana pun pening. Ana pun cakap dengan dia orang ni. Tak payah bergaduh sama sendiri. Kita Tengok apa jadi. Tengok apa jadi. Bila boleh jumpa Tok? Tu je Tok nak tahu. Hello? Ana ni. Tak apa. Tok pergi Gombak. Tak payah takut. Tak payah main cari Tok dekat Jang. Tok pergi sana. Tok pergi seorang. Tak payah takut. Bila nak jumpa tu saja? Sampai bila? Kita masa sebulan lagi. Lagi benda tak selesai. Jebon lagi berjoget tengok gelagak kita. Anak pun kalau boleh. Anak nak selesai segera benda ni. Anak tak nak kita sama kita pun nak bergaduh. Ya, sebab tu lah Tok nak jumpa. Kita sebulan masa ingat Nurul. Sebulan masa kita ada tinggal lah ni. Jangan sampai kita buat 5-6 bulan lepas sia-sia. Jebon yang boleh untung. Kita dah sebulan lagi. Jebon kita jangan ingat lemah Nurul. Mereka buat kerja. Mereka buat kerja tau. Mereka buat kerja. Mereka turun tiap-tiap kawasan. Sekarang ni Jebon tak suka. Memang mereka selesa tau lah. Selesa siapa serang Jebon lah. Mana ada siapa serang. Bila boleh jumpa Tok? Cakap je bila. Tok pergi Gombak tak apa. Tok pergi Batu tak apa. Anak lah ni duk jaga anak. Tak apa. Malam ni tak boleh tak apa. Bagi tahu bila. Tak boleh malam siang. Tak boleh siang pagi. Bila? Anak esok boleh. Tapi anak akan bawa anak lah. Pasal anak duk dengan anak pengasuh dia cuti. Tak apa. Carilah time tak ada anak tu. Bawa anak kita nak sembang macam mana? Itu masalah atas sekarang ni. Pengasuh anak cuti. Tak apa. Hang cari time tak ada anak nanti hang call tu. Anak pun satu lagi. Anak kalau boleh biar tak mota ada sekali lah. Tak apa. Tak kisah. Nurul nak bawa siapa. Nak bawa siapa pun bawa. Tak kisah. Set telefon mereka nak bawa Nur Al-Khattab ke, nak bawa Ustaz Mokhtar ke, nak bawa siapa pun tak apa. Bawa segala amal yang ada pun bawa, tak apa. Satu lagi tu, anak kita jangan sini lah tu. Ya, kalau boleh kita selesai elok. Nak elok, pasal nak elok lah nak selesai, nak jumpa. Anak tak apa, anak takut. Tu pun kata nak tampak lah, apalah. Tak apa, kalau cerita elok tu tak nak tampak tu bukan gila. Kalau cerita clear elok tak ada masalah. Bukan gila, kita pun buat berjuang sebab kita takut Allah. Bukan kita gila. Kalau gila kita tak buat kerja macam ni. Ginilah anak pasal anak pun sekarang pun dengan anak, tak boleh nak tinggal anak, tak pernah cuti. Macam ni lah Nurul, kadang Nurul tak mau sangat jumpa Tok, dah benci sangat kat Tok, dah meluk sangat kat Tok. Oh, jangan cakap macam tu. Anak tak pernah benci sahabat baik orang kita. Dia dah benci sangat tak apa. Nurul buat statement, clearkan benda tu supaya kawan-kawan tak bergaduh, dah tak mau jumpa sangat Tok, tak mau tengok muka Tok.
Ya Buat Allah, statement. jangan cakap macam tu. Ana jumpa Ustaz Tu sebab Mokhtar. tu Ana merayu dengan Ustaz Mokhtar. kita masa tak ada Nurul, kita sebulan. Macam mana kita nak perang dengan Jebon dan keadaan lah. Bergaduh sama-sama kita. Tengok budak-budak yang sama-sama kita tengok bergaduh. Jebon ada orang serang. Tak ada siapa serang pun. Parti tengok dah dekat sebulan. Tak ada siapa serang Jebon sangat pun. Orang dah lupa dah isu Jebon. Main mana ni kita jumpa Ana hantar rumah kawan. Tak apa, call Ustaz Mokhtar. Bagi Ustaz Mokhtar ada sekali. Tanya Ustaz Mokhtar bila dia boleh ada KL. Bagi dia ada sekali. Lepas PRU, PRK, apa ni, Pilihan Raya. Tak apa, Nurul call dengan dia, confirm dengan dia. Bila dia dah beberapa bulan dia boleh jumpa. Dia turun KL, jumpa masa dia ada. Okey, insyaAllah. Cuma sekarang macam ni tu. Budak-budak ni Ana dah cakap banyak kali dah. Jangan duk serang sama sendiri. Tak apa, tu tak kisah. Tapi benda ni lagi tak selesai lagi tu. Budak-budak bukan yang dengar cakap. Lepas tu kita yang kena selesai. Cuma itulah, dia kawan-kawan kita yang kita nasihat semua lah. Semua. Tak usah duk serang sama sendiri. Tahu pun. Rugi, lepas tu serang Tok dulu buat apa? So, Ana bukan serang Tok. Dia ada cerita dia. Nurul tak percaya Tok. Nurul ingat Tok ni UMNO ke? Tok SB ke Nurul? Yang ingat Tok buat kerja nak pecah belah kita kan Nurul? Tok siang malam tahu. Tok berhenti kerja tahu. Buat kerja ni tahu. Tok tahu tak? Ana cakap atas dasar hazard. Ana cakap pada budak-budak ni, Ana kata ada orang pimpinan kata Tok ni SB. Ana tak pernah keluar daripada mulut Ana kata Tok ni SB. Tak apa. Nurul pesan dengan Ustaz Mokhtar nanti Ustaz panggil, Tok panggil Zuan, Tok panggil Ustaz Din sekali, turun sekali. Duduk depan. Boleh? Tak apa. Salah. Siap dengan Ustaz Mokhtar sekali. Bila berapa hari bulan? InsyaAllah. Jumpa. Okey. Okey, Ana pun sebenarnya nak sangat benda ni. Nak sangat sebab apa? Tak kau Tok berapa lama? Sebulan lebih. Tak kau Tok tak mesej sepatah. Ustaz Mokhtar. Dan Ana boleh tunjuk mesej. Ustaz Mokhtar janji kata, okey balik umrah nak set. Lepas tu tak set lagi. Dia sendiri cakap Ana, jangan jawab. Macam-macam orang telefon Ana. Apa ni, Presiden GU telefon cakap, jangan apa ni, jangan bergaduh, jangan jawab. Nanti jadi bergaduh, jangan jawab. Gaduh. Lepas tu yang Nurul duduk cerita kat Noah Katak, baru cerita apa? Ana cakap dengan Noah. Ada orang kata, itu Ana kata dengan Tok sekarang ni. Orang duk kata, orang cakap Tok ni SB. Ana cakap dengan Noah. Noah clear kan. Ana boleh tunjuk Tok mesej dia. Dia tanya dengan SB. Mesej tu SB tu jawab. Bukan budak kita orang. Habis tu? Minta clearkan Tok sekarang ni persepsi orang bila cerita ni dah merata. Orang ramai buruk tau. Tok Hussein ni dia dah jatuh teruk tau. Buruk Tok Hussein ni tau. Macam mana kita nak lawan Jebon? Kita create Tok Hussein ni untuk kita nak lawan Jebon. Tok Hussein ni bukan ada jawatan dulu. Bukan nak jawatan. Bukan nak apa. Kita nak lawan Jebon. Sekarang ni kita kena jaga Tok Hussein ni hidup. Bukan Tok Hussein. Sebab tu. Ana lepas Noah clear kan. Ana jumpa semua orang. Ana pergi rompin buat. Ana cakap. Ana nak cakap dah. Bukan SB. Nurul kena clearkan benda tu. Buatlah satu status ke apa. Nurul clearkan kita nak lawan Jebon. Jebon kuat Nurul. Jangan ingat kita dalam mesyuarat tahunan agung kita menang. Jangan ingat Jebon dah lemah. Mereka buat kerja kot dalam. Ana cakap dengan perempuan ni. Ana cakap dengan dia orang. Dia kata jangan gaduh sama sini. Kita bukan sampai bulan 6 kalau tak mau gaduh tu, Nurul dah confirm. Dah Tok bukan SB. Tolong clearkan benda tu. Buat posting. Minta viral clearkan supaya Tok Hussein ni laku balik. Kita boleh berkesan kita nak lawan Jebon ni. Okey tak, gini, tak apa. Kita selesai benda ni. Anak pun dah serabut dah benda. Kita buat masa ni, cakap dengan budak-budak kita semua, jangan gaduh sama sendiri. Kalau kita cakap takkan gaduh selagi kita tak selesaikan, Nurul tak buat benda tu, tak clearkan benda tu. Sekarang ni umum dah tahu. Cerita kata Nurul kata Tok SB apa ni. Cerita ni ramai dah tahu. Beratus-ratus masuk mesej kat Tok. Betul ke Tok SB? Betul ke Tok SB? Mana dia tahu? Mana orang tahu cerita tu? Nurul kena clearkan. Dah kata Noah dah check Tok bukan SB. Okey, clear kan? Kalau kita nak lawan Jebon senang. Persepsi orang tu tak negatif. Okey. Kita jumpa dengan Ustaz Mokhtar pun semua. Selesai. Kita bincang apa plan kita nak buat. Tindakan. Confirm kan Ustaz Mokhtar cepat mungkin. Benda ni bukan benda main. Kita nak lawan Jebon. Jebon selesai lah. Dia orang ada joget lah sekarang ni. Tahu pun. Tengok apa dia buat. Tengok Falcon Rozi apa dia buat. Bila tim Tok Hussein dah pecah belah dia cakap. Benda tu mereka pada Jebon. Jebon dah cukup seronok sangat lah.
Okay. Boleh. Bang, kau Ustaz Mokhtar. An- Bagi tahu Tok nanti bila nak jumpa. Ana tok kau ni, ana segembira. Tak kisah saya tak apa langkah Ustaz Mokhtar. Bagi tahu bila kita nak jumpa, clear kan benda ni. Matlamat kita nak lawan Jebon. Okey. Dan okey, aku ada nanti bagi tahu bila nak jumpa, bagi tahu Tok. Ana tanya Ustaz Mokhtar bila dia ada sini. Okey. Okey. Terima kasih banyak, Tok.